Hai abang akak, jumpa lagi dengan saya host anda Azad Zaki daripada Property Tour. Hari ni kita balik kat Cyberjaya. Kenapa kita kat Cyberjaya, Azad? Ramai orang tanya saya, ada tak rumah yang mampu milik landed dekat Cyberjaya? Ada. Nama dia Projek Lyra. Sebelum ni kita ada buat video Lyra ni, tapi dia tak ada show unit. Kali ni kita nak bawa tunjuk actual rumah dia yang bersaiz 20x70 dan 20x85. Harga dia memang sangat menarik, bermula daripada 700,000 ke atas. Okey. Lepas tu kalau tengok belakang saya ni, rumah Lyra betul-betul berhadapan dengan Brandy Bunch International School. Jadi memang sangat hebat, memang sangat senang untuk anak pergi ke sekolah. Kemudian di belakang dia juga ada akses kepada Masreka, dan kalau akhir tahun ni siap, 5 minit je ke Muda Cove. Ada link bridge yang saya sebut-sebutkan dalam video saya yang lain kan. Tak sampai-sampai tengok kan? Jom ikut saya. Kak, so inilah dia kita punya show house untuk Lyra. Dia boleh tengok kan, kawasan dia saja gated and guarded, dia individual title. Harga dia menarik untuk rumah ni. Untuk besar 20x70, harga bermula daripada 700,000 ke atas. Untuk type yang ni, ini type 3, dia 20x85 and lot, harga dia bermula daripada 900,000 ke atas. Lepas tu apa lagi menarik, dia ada gate. Memang rumah ni datang dengan gate sekali, sebab kita sekarang berada dekat site actual, bukan show unit, bukan mock-up. Gate dia datang sekali dengan auto gate point. Lepas tu lebar dia 20 kaki, daripada sini dinding dia sampai ke sana dinding dia. Okey. Lepas tu jom masuk ikut saya. Dia punya parking area concrete imprint macam ni. Ni semua sama macam apa yang nampak ni. Rumah datang dengan sign door, semua type ada sign door. Ambil intermediate ke, ambil unlock the corner, semua ada sign door ke depan. Lepas tu pintu dia, color dia Hershey's. Color menarik macam ala-ala coklat kan, nak makan kan. Okey. Lepas tu kalau dekat sebelah ni kita tengok, ni cuma ada tanah tepi sebab ni unlock lah. Tapi kalau intermediate dia tak ada tanah tepi. Sini dinding lah. Okey. So sini dinding juga dan masuk terus dalam. Okey. Tak sabar-sabar tengok dalam kan. Lepas tu saya lupa pula. Ni parking area boleh muat 2 kereta side by side. Cover kalau hujan ke apa, panas tak ada masalah sebab 10 kaki panjang dia cover. Okey. So tak sabar kan. Sebelum tu like, subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapat konten kami semasa mungkin. Jom, ke saya masuk. Kak, so ni dia kita punya actual rumah untuk Lyra Type 3. Okay, so masuk dalam je. Biasanya standard terrace kat sini dah tangga dah. Tapi dekat Lyra ni dia open concept. Jadi belakang pintu tak ada apa-apa. Ada tempat letak kasut ataupun tempat waiting area, waiting lounge. Nak buat macam-macam design boleh buat lah kat sini. Macam saya cakap tadi, dia ada sliding door kat sini. Jadi di sini automatically jadi living room area. Okey. So lebar rumah 20 kaki. Ceiling dalam 10 kaki saya tengok. Okey. Lepas tu tempat TV boleh muat 75 inci, 80 inci, 100 inci, tak ada masalah. Kursi boleh buat set kursi sofa, 5 set L shape, tak ada masalah. Okey, kat sini kita datang, kita tengok ni tempat dining area. Okey. So di kawasan dining area ni dia punya lebar dah jadi 16 kaki. Okey. So tapi ni ada cahaya masuk sebab ini kan end-lot kan. End-lot di corner dia macam ni lah. Kalau intermediate tak ada. Dia dinding rumah orang sebelah. So kat sini boleh buat, nak buat boardroom style boleh, nak buat triangle style boleh, nak buat round table boleh, macam-macam design. Letak chandelier sini, oh cantik. Letak kaset ni aircon, tak payah nak pasang aircon banyak-banyak. Satu aircon cukup dah untuk bawah sekali kau nak buat. Okey. So bilik ada 4, tandas ada 3. Memang best kalau Lyra ni. So kita tengok tandas kat bawah dah ada dah. Jadi untuk orang yang berumur, ada parents nak tinggal sama, tak ada salah. Dah set dah. Okey, so jom saya masuk ke ada dapur. Kat sini boleh tutup dengan pintu kaca ke, nak buat bamboo shoot door ke, dah jadi privacy kitchen dah. Okey. Jadi sebab open concept ni senang nak design. Kita tengok.
Zaid tengok dia ada half body task. Ni standard lah yang dia bagi. So plug dah ada dah. Ini abang angkat kau tak tahu. 3 muka macam ni biasanya macam senyum macam ni ke senyum terbalik ke. Dia ialah untuk cook. Okey. Jadi cook boleh pasang kat sini, masak letak pantry kat sini, letak tempat masak kat sini. Set. Tak payah fikir-fikir nak tarik-tarik wire lagi dah. So sinki macam ni standard lah, sinki biasa. Boleh tukar. Okey, lepas tu tingkap belakang dan jom. Ni tempat paling best bagi saya. So di belakang ni untuk abang akak, rumah ni di inverter. So belakang ada lagi 15 kaki macam ni. Boleh extend. Nak besarkan dapur lagi ke, nak besarkan bilik kat bawah ni, tak ada masalah. Tempat ni dah ada bumbung dah, so boleh lah letak mesin basuh, cuci baju, standard. Sedia baju kat sini. Okey. Ni tanah semua boleh extend lagi. Kalau nak extend, belakang ni ada jalan bomba lah macam biasa inverter kan. Okey. Jom tengok bilik bawah pula. Bilik bawah dia cukup besar. So kita dalam 14 kaki panjang, 10 kaki lebar. Boleh muat king bed, no problem. Okay, lepas tu kita ada cahaya masuk. So kat sini kita boleh letak meja study room ke, nak letak lounge chair ke, boleh. Sebab ada cahaya masuk. So selesa. Lepas tu ada tandas pula kat bawah. Ensuite bathroom. So ensuite bathroom dia dia punya tiles dia anti-slip. Jadi berapa tak risau pasal tergelicing ke apa kan. Best lah. Lepas tu tengok dia full tiles, cantik. Dekat pada apa yang nampak semua ni, apa yang datang sekali dengan rumah ni lah. Brand Johnson Swiss tiles. Brand Siemens tapi ada Worldwide Property punya lampang. Dahsyat developer ni. Pasal saya cakap dia punya tiles dia ada kesan. Sama macam dalam tandas tadi, so dia anti-slip. Jadi kalau nak cuci senang, kalau jatuh minyak tak licin sangat. Okey. Pasal abang tengok atas kan, you ikut saya. Okey, jadi sebelum kita naik ke atas abang akak, boleh tengok tangga lebar 4 kaki. Memang tak ada apa-apa ceiling pun, jadi bawa barang naik atas memang senang lah. Nak angkat sofa ke apa kan, katil ke tak ada masalah. Naik atas je, Kalau rumah Laira ni dia ada family area. So kat sini boleh letak TV ke, nak letak TV kat sini boleh ke, sebab plug ada kat sini, plug ada kat sini. Perasan tak? Rumah Laira ni banyak plug. Di belakang saya ni untuk Android corner macam ni lah, dia ada cahaya masuk lah dengan balcony ni. Ni eksklusif pada Android dengan corner lot. Jadi kalau intimidate, dinding je lah. Lepas tu tak habis dengan plug kat situ pula, ada lagi plug kat sini. So lebar ni panjang dalam 14 kaki, lebar dalam 10 kaki. Kat sini boleh letak konsol TV, letak TV lagi. Ceiling height standard 10-11 kaki macam tu lah. Okay, so jom kita tengok bilik kedua. Masuk dalam je, sekali tengok dia punya layout best. Sebab dia ada pocket, macam kita punya favourite rumah. Ada pocket tepi. Jadi kenapa best Zack ada pocket ni? Boleh senang nak design wardrobe. So boleh letak built-in wardrobe, tak payah susah nak sempit ni area kan. Lepas tu kata boleh muat king queen, tak ada masalah bilik ni. Sini boleh letak meja study anak ke apa ke. Tingkap ni kan sebab ni kan tepi ni kan analog kan, jadi ada cahaya masuk lah. Kalau intimidate tak ada semua dinding kan, so tak ada, tingkap belakang je ada. Jadi masih ada tingkap lagi tapi bukan 2. Okay. Kemudian tandas ni dia memang standard lah, dia semua ada dapat push. Dia rain shower pun ada. Bukan master bedroom je. Lepas tu ventilation ada, jadi bukan mechanical. Kemudian Johnson Swiss sama macam bawah. Okay. Bilik sebelah copy paste sama saja, boleh muat katil pun sama. Queen tak ada masalah. Letak wardrobe pun dah ada pocket dah macam saya cakap tadi. So memang cantik. Okay. Aircon point dah ada, lampu point semua dah ada, tak payah nak pasal apa-apa dah. Lepas tu pasal tak artificial timber flooring bang. Dekat atas semua ni artificial timber flooring. Daripada tangga tadi naik ke atas semua artificial timber. Okay. Jom hidup bilik paling best, master bedroom dia. Ni abang kak, boleh muat king queen tak ada masalah. Letak biasa table boleh. Okay, tingkap ni dia skeping je lah. Dia skeping depannya je lah. Yang tepi ni sebabkan ni analog kan, jadi dia cari lebih lah. Tingkat tepi tak ada. Okay, tapi besar katil boleh muat. Okay, katil boleh letak sini boleh, sini boleh tak, ikut macam mana emergency masing-masing nak pasang. Paling best kali ke bilik ni, jangan lupa, saya suka dengan tingkap macam ni. Ni dapat bang. Ini boleh intimidate ke, analog corner semua dapat. Saya suka kalau ada macam bucu-bucu ni. Unik, dia nampak moden. Okay, bilik ni best sebab dia ada walk-in wardrobe punya area. Jadi kat sini boleh tutup dengan pintu bamboo door ke, nak letak pintu kaca ke, pintu besi ke. Masuk dalam walk-in wardrobe. Letak L shape punya wardrobe sini kak. Cantik. Dengan letak lampu-lampu sikit, terus masuk tandas. So master bathroom dia best. Dia ala-ala hotel, dia ada partition. Jadi tempat tandas bangkuk tandas beza, tempat shower beza. Tu shower dia
Saya tumpang rasa sikit lah. Tumpang belanja. Woi, cantik. Dia dah lah shining dia punya tas. Dia gleaming. Jadi bayangkan, rumah 20x70, 20x45 tapi harga dia paling mampu milik di Sabuljaya. Kalau nak rasa sendiri, nak beli rumah ni, nak book, contact kita kat description. Jangan tunggu lagi sebab sangat limited, cepat habis rumah ni. Rumah paling murah dekat Sabuljaya kan, so memang laku lah. So jangan tunggu lagi, contact kita. Tentang rumah ni, dia gated guarded, jadi walaupun dia individual title, security tak ada. Jadi maintenance dalam RM150 sebulan. Anggaran lah. Okay, lepas tu untuk rumah ni dia ada lagi Central Park. Jadi taman anak-anak main semua ada. Tak payah risau. Okay. Terima kasih kerana sokong kami. Saya Rosanna Zaki. Kita jumpa lagi sebentar akan datang. Bye.